Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak kongsi resepi iaitu wadai yang sangat crispy, rangup dan rasa dia sangat sedap Tak berhenti makan sangat rangup. Okey, ikuti resepi kita hingga akhir. Okey, kita ada bahan-bahannya daun kari. Ini jintan manis, bawang putih, bawang merah, cili merah. Kalau nak letak cili kering pun boleh cili merah pun boleh. Dan juga udang kering. Juga kita ada juga kacang dal yang kita dah rendam semalaman Okay, sekarang kacang dal dan juga udang kering kita nak blender sekali Yang lain tu kemudian. Dan juga udang keringnya kita blender sekali. Okey, kemudian kita masukkan dalam mangkuk yang besar macam ni. Sebab nanti kita nak masuk garam ramuan tu Kemudian masuklah kita punya bahan-bahan tadi masuk dalam ni, letak letak garam dan juga ajinomoto Masukkan semua bahan-bahan tadi, daun kari, jintan manis, bawang putih, bawang merah dan juga lada besar iris Gaul semua. Jangan lupa garam. Ikut rasa lah Dan juga serbuk perasa. Okey. Yang gaul serata. Lepas ni kita bolehlah menggoreng Gaul. Okey, bila minyak dah panas, gorenglah seperti biasa Macam kita goreng cucu kodok tu, macam tu lah Tapi minyak mesti panas je. Kalau tak panas, nanti dia punya tu semua terbuka aja Dia tak boleh jadi melekat macam tu Minyak mesti panas. Nak membalikkannya pun hati-hati takut dia pecah Betul-betul dah masak sebelah bawah baru kita balikkan macam ni. Kalau tidak, dia akan pecah Jadi tak ada nampak macam. Okey, macam ni dah masak sebelah, kita balikkan. Okey, dia warna dia dah kuning keemasan kan. Bolehlah kita angkat sedap ni. Teruskan. Okey, wadai crispy kita dah siap Kita boleh hidangkan dengan terpulang lah nak buat air apa Tapi wadai ni memang crispy sangat, sedap dan rangup sangat Okey, mari kita tengok kerangupan Wah, memang sedap sangat. Bila patah, sedap sangat. Tengok tak? Deruk Memang terbaik resepinya. Rasa dia sedap, rasa ada sikit-sikit udang kering. Memang ngam sangatlah dengan kacang dal kita. Okey, so terima kasih kepada menonton. Nak mencuba Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.